Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat Maggi goreng basah. Jadi makan pedas-pedas, masuk perah limau nipis sikit. Rasa dia sangatlah sedap. Jahat kan bunyi dia, sangat sedap. Okey, jom kita start. First, korang ambil 1 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, tambahkan 1 sudu cili kisar, and then lepas tu tambahkan fish ball dan juga fish cake, 1 sudu kicap manis, 1 sudu tomato, 1 sudu sos cili, and then tambahkan air lah. Untuk mi segera, depends, guna je brand mana yang korang suka. Cumanya untuk 2 paket mi segera, guna 1 paket perencah sahaja. Kalau tak, dia masin. Okey, lepas tu tambahkan air, tunggu mi tu kembang, and then masukkan kita punya udang, telur, cili padi, bagi extra pedas sikit. Lepas tu boleh pecahkan dia punya telur tu. KA suka pecahkan, barulah kuah tu lagi creamy orang kata. Kacang-kacang and set dia untuk dihidang. Yang ni nak lagi sedap, korang perlah limau sikit. Sangat sedap makan panas-panas macam ni. Yang ni boleh makan untuk moreh. Untuk moreh bukan sekarang, sabar, ada berapa jam lagi. Okay, selamat berpuasa.